Yang sebenarnya, kami kagum dengan kebolehan awak. Dan sekarang, kami ada teknologi untuk menaikkan kebolehan dengan lebih lagi. Semuanya hanya berserah pada awak. Ayla Jirkianen. Beritahu saya apa yang awak nak saya buat. Kami nak awak menang perlawanan Gunpla. Itu yang kami mahu daripada awak. Tak ada apa lagi. Apa-apa saja. Saya boleh lakukan. Jadi dialah rupanya pejuang Gunpla putih tu. Reggie. Tapi kenapa? Macam mana awak boleh terlalu berseronok berlawan dengan Gunpla? Awak akan kalah menentang saya nanti, Reggie. 強がりの裏側に弱さを隠してた言えないよこれからはもう一度あの空へ作り上げても壊してまた作って何百回も上げね投げでも負けるたびに乗れすぎてた認められたくて空回って強がり見せたところでそれじゃ自分が虚しくなるだけじゃない行こうか It's time to wake up 目を覚ますな強さをメイクアップ定めなって壊せ Fight for yourself 目をそらすな Fly again 強くなりたいと願うことで震えてた羽は闇を切り裂いて君がいるからもう怖くないよその手握って弱さだって君の強さと教えてくれたから僕はまた立ち上がれた君のためならどんな痛みも超えてここからもう一度あの空へ Pertempuran tamat. Terima kasih banyak, Mau. Untuk sokongan awak tadi. Awak tahu saya bukan berbuat baik pada awak, sih. Saya nak bertarung dengan kamu berdua dalam perlawanan. Jadi, saya boleh beritahu semua Gunpla siapa yang lebih bagus. Jadi, saya tak boleh biar kamu kalah dengan orang yang tak dikenali sebelum lawan dengan saya. Ya baiklah, tapi kalau kami berlawan dengan awak... Kami takkan beri muka pada awak. Saya pun sama. Baguslah kalau faham sesama sendiri. Baiklah, jumpa nanti. Ayla, apa yang tak kena? Awak ada masalah dengan baju tu ke? Tak ada masalah. Kod nama C. Jadi, Reggie, macam mana kecederaan awak? Oh, tak ada apa-apa. Saya dah bersedia untuk perlawanan seterusnya. Baguslah. Ya, memang menarik.
Tempoh kelaikan yang ke-6 dan kamu berdua masih belum dikalahkan walaupun dengan kecederaan Reggie. Saya rasa kami cuma bernasib baik. Bukan bernasib baik, tapi kekuatan kami. Dengar, Seh. Ada 8 tempoh pusingan kelayakan, kan? Ya. Dan 16 peserta yang kumpul paling banyak mata akan masuk ke pusingan akhir. Itulah cara perlawanan. Oh. Maksudnya, memandangkan mereka menang semua, mereka dah pun masuk? Tak semestinya. Ada lagi pejuang lain yang menang setiap perlawanan. Yang pertama, lelaki yang masuk sebagai kemasukan khas PPSE, Meijin Kawaguchi. Gunpla-nya adalah Kempha yang hebat. Sekarang ini dia dikatakan menjadi ketua pencabar perlawanan dan ia memang benar. Satu lagi peserta yang perlu diberi perhatian adalah pejuang utama pasukan Nemesis, mewakili Finland, Ayla Jirkianen. Gunpla-nya adalah Kubeli Pepilon. Orang ramai masih lagi terkejut semasa dia mengalahkan juara tahun lepas, Carlos Kaiser. Kemudian ada peserta yang berbakat saintifik, peserta yang dikenali dengan nama budak samurai dari Amerika, Niels Nielsen. Gunpla-nya adalah Sengoku Estre. Di perlawanan ini, dia di dalam keadaan yang teruk. Dan seorang yang kamu berdua kenal, mewakili Itali, Riccardo Fellini. Gunpla-nya adalah Wing Gundam Fenichi. Seterusnya, pembina yang tamat pengajian di sekolah Gunpla Shinyo daripada blok kelima Jepun, Mao Yasaka. Gunpla-nya adalah Gundam X Mao. Ada beberapa lagi dari Australia iaitu Morris, dari Poland iaitu Spielman, dan dari Kanada iaitu Fox, dari Argentina iaitu Renato bersaudara. Termasuk kamu berdua, jumlahnya sebanyak 12 peserta. Ada lagi 7 peserta lain sekarang ini, 4 mata di belakang kamu, termasuk Luang dan Lara dari Thailand yang kamu baru kalahkan. Setakat ini kamu belum dikalahkan. Tapi terserah pada apa yang berlaku pada tempoh ke-7, kedudukan boleh berubah. Jadi dengar ni, kamu kena beranikan diri untuk apa yang menanti lepas ni. Ya, baiklah. Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda tu? Budak-budak tu masih belum kalah sampai sekarang dan mereka akan masuk ke final. Saya tak nak. Saya tak nak. Saya tak nak ia berlaku. Kenapa Tuan risau sangat, Tuan? Apa yang pasukan Sir Iori dan Reggie lakukan sampai mengganggu Tuan? Sebab saya... Mereka mengganggu saya. Maksud saya, kalau mereka betul-betul... Mereka betul-betul apa? Tak apalah, cuma pastikan mereka takkan dapat masuk ke final. Awak faham cakap saya? Ya, saya faham, Tuan. Katakan saja pada saya. Dan saya akan terus pergi hubungi orang berkenaan. Orang yang terima apa saja tugas dan melaksanakannya. Selagi kita boleh tawarkan bayaran yang dia boleh terima. Kod nama C. Hello dan selamat datang semua. Saya Kirara, idola Gunpla anda. Kirara? Jadi, organisasi kejohanan telah membuat pengumuman mendedahkan maklumat penuh untuk kejohanan perlawanan Gunpla dunia untuk tempoh yang ke-7. Acara tempoh yang ke-7 akan menjadi... Tadam, 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 tadam! Inilah perlumbaan Gunpla! Perlumbaan akan ditunjukkan menggunakan lampu seperti ini dan ada pagar untuk dilalui di sepanjang jalan. Peserta perlu melepasi setiap pagar dan posisi kelilingnya sebanyak 3 kali. Ada 9 perlumbaan di dalamnya dan 10 Gunpla akan bersaing di dalam setiap perlumbaan. Pemenang setiap perlumbaan akan diberi 4 mata dan peserta yang lain tak akan mendapat mata langsung. Ya, maknanya untuk masuk ke pusingan kelayakan, perlumbaan ini harus dimenangi oleh setiap peserta. Berita baiknya, peserta boleh memilih mana-mana Gunpla yang disukai di dalam perlumbaan. Bukan saja kraft sokongan seperti base chambers dan dodice, pesawat dan kereta kebal boleh digunakan dalam perlumbaan kalau mereka nak. Dan sekarang, ini dia maklumat yang paling penting. Ya, teruskan saja Kirara. Di dalam perlumbaan khas ni, penggunaan senjata api akan dibenarkan. Tak mungkin. Dia serius ke? Peserta bebas memilih untuk menang dalam kelajuan penuh atau menyingkirkan peserta dengan mengalahkan Gunpla yang lain. Kita tak sabar untuk melihat Gunpla pilihan peserta dan juga strategi mereka.
Dengar tak? Tak ada masalah. Saya dah pastikan semua sistem stabil strike dah bersedia untuk berlawan. Awak kena jumpa dengan doktor sebelum perlumbaan esok, Reggie. Tak perlu. Saya dah sihat seperti biasa. Pergi sajalah. Pergi sekarang juga. Hati-hati ya. Sekarang saya betul-betul sihat. Saya tak sabar lagi untuk perlawanan esok. Reggie, Beritahu saya, macam mana awak tahu nama saya? melalui TV. Awak dalam kejohanan perlawanan Gampla kan? Ya, betul tu. Tapi awak kebudak-budak kan? Macam mana awak boleh serius bila bermain Gampla? Saya boleh jadi serius disebabkan permainan. Kadang-kadang awak patut cuba. Lebih seronok dari jangkaan awak. Hey! Tak, memang tak seronok langsung. Semuanya menyakitkan. Berita terkini perlumbaan yang ketiga dan kita berada di pusingan akhir. Yahoo! Tengoklah betapa lajunya saya. Saya jauh daripada yang lain-lain. Awak saksikan saya tak sayangku, Kirara? Menarik, ha? Terima kasih. Itulah dia Maoyasaka, pemenang untuk perlumbaan kedua tempoh ke-7. Apa dia? Saya tunggu awak dengan penuh kesabaran kali ini. Saya memang dah lama disingkirkan. Tapi dalam diri saya takkan berputus asa. Sekarang saya akan kalahkan awak. Jumpa lagi. Awak tunggulah nanti. Tamat. Pemenang perlombaan ketiga, Ricardo Fellini. Versi yang baru ni sangat bergantung pada kuasa output. Saya tahu awak pasti boleh lakukannya. Saya dilahirkan sebagai Meiji. Pemenang perlombaan keempat, Meijin Kawaguchi. Pemenang perlombaan kelima, Ayla Yukianen. Pemenang perlombaan keenam, Luang Dallara. Pemenang perlombaan ketujuh, Nils Nielsen. Saya dah agak. Mereka semua bagus. Kita takkan kalah dengan mereka semua, sih. Baiklah, mari lakukannya. Maafkan saya, Cina. Saya tak sengaja, saya terlajak tidur. Saya rasa saya memang dah semakin tua. Oh ya, Encik Ral. Berapa umur awak sekarang? Apa umur saya? Saya 35 tahun. Ah? Kenapa? Tak ada apa. Saya rasa ia menarik. Cepat, Encik Ral. Baik. Cina, nanti saya datang. Pergi dulu. Apa dia? Apa yang lelaki itu buat di sini? Sekarang masanya memulakan perlumbaan final ke-9. Sampai pun. Okey, Sei. Awak boleh lakukan. Kita ikut perancangan, Reggie. Jangan risau, sih.
Lari pergi! Bukan. Bukan semudah itu! Tembak, tembak, tembak! Sekarang berlepas, Reggie. Ya, baiklah. Kelajuan yang tak disangkakan. Tapi bolehkah dia mengawalnya? Oh, hahaha. Wow, memang berusaha keras betul. Baiklah, seperti yang kita rancang. Mereka takkan dapat serang sebab kita sedang mendahului mereka. Kita cuma perlu pastikan jarak dan keselamatan. Serahkannya pada saya. Stabil Strike dengan pemimpin yang terhebat. Lebih jauh daripada yang lain-lain. Hingga akhir pusingan pertama. Dan Stabil Strike mendahului. Mesin kita dah ditarik. Apa yang berlaku kat sini, sih? Gampla tu adalah... Nampaknya ada masalah yang sedang berlaku. Stabil Strike dah jatuh ke dalam tasik dan tak keluar langsung. Awak rasa kenapa? Saya pun tak tahu. Apa yang dimasukkan? Habislah dia! Mereka melepasinya. Satu-satu mereka bergerak ke depan. Oh, Sih. Baguslah. Ini yang saya nak. Mereka tak keluar langsung. Dan dari sekarang, Gampla mereka sepatutnya... Apa benda ni? Cepatlah! Tidak! Habislah dalam keadaan ni. Hei, apa yang awak buat di sini? Stabil Strike. Dia berlumba dan awak... awak masuk campur dalam perlumbaan. Jangan harap awak terlepas. Tidak. Awak jangan ganggu mereka lagi. Bukan saja mereka. Tidak. Mereka semua yang bermain Gampla dengan serius dan awak. Selain awak jauh daripada mereka. Saya dah selesaikan masalahnya. Beritahu saya kenapa awak ganggu mereka. Siapa suruh awak masuk campur dalam perlumbaan? Say, sedia? Ya, kita kembali. Reggie, gunakan sistem RG dengan tangan saja. Tapi jangan terlebih guna. Kalau tak, habislah kita. Ya, baiklah. Apa yang berlaku sekarang? Wah! Itu Stabil Strike lah! Akhirnya. Nampaknya mereka kembali berlumba. Macam itulah. Mereka kesuntukan masa. Mereka ketinggalan jauh dari yang pertama. Mereka boleh kejar ke? Macam mana pelepasan, Sih? Tinggal lagi 28%. Kita cuma ada 56 saat untuk pelepasan penuh.
Ya, baiklah, Seh. Starbuild Strike melepasi tempat utama dengan kelajuan yang hebat. Mereka cuba untuk mendahului, tapi boleh ke mereka? Dia dah melepasi Flood. Dia tak boleh bertahan lama. Dan sekarang Deathly dah sudah juga. Dan itu perisai G di tempat yang ke-6. Menakjubkan, dia meninggalkan mobil Zero dan Gundam Max dari belakang. Starbuild Strike dah muncul semula. Furious dan Denham Zone ada di depan. Starbuild Strike di tempat yang kedua. 10 saat. Sikit saja lagi. Kereta kebal buku mendahului ke garisan penamat. Dan di belakangnya adalah Starbuild Strike. Abang, dia di belakang kita. Ya, saya nampak. Dia hampir tamat. Oh, cantik. Starbuild Strike dapat seiring dengan kereta kebal buku. Abang. Jangan risau. Abang rasa dah kehabisan masa. Tidak. Dan dia tamat. Dan pemenangnya, perlumbaan ke-9, Renato bersaudara. Sei dan Reggie kalah. Mereka tak dapat lakukannya. Tempat ke-7 sekarang tamat. Sei dan Reggie jatuh ke tempat yang ke-7. Mereka dapat lampu kuning dalam perjalanan ke kejohanan akhir. Kita kalah. Apa yang berlaku tadi? Gunpla tak guna tu.